Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih dah sama juga, iaitu masih sama pula. Hari ini hari Selasa, 9 hari bulan September 2025 Masehi bersama dengan 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.36 petang seperti biasa. Video daily report kita untuk hari ini. Pada tadi selepas pada buat video penutup tu, saya terus balik ke rumah. Tidur pula awak malas. Duk jaga duk ambil internet jaga lah. Sungguh sampai pukul berapa? Malas. Pukul 3.30 baru tidur. Bangun tu pun gerak lah. Bangun kerana ada gerak, kerana gerak. Bangun pukul 6.50 pagi bangun, terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 8.20 baru pergi ke 8.25 baru pergi ke rumah ke kedai Fikri untuk minum pagi ke apa semua tu. Lepas tu dah pukul 9 tu baru pergi kerja. Kerja Azmat hari ni sambung pagam lagi lah. Sambung pagam lagi tu. Balik hari ni siap pakai tunggu siap pasal tunggu belakang lah. Pada masalah sikit nak kena sambung tunggu, ada tinggi dah kan. Kena sambung tunggu konkret lah. Akan datang tu, bukan akan datang dalam S10 solar tu. Lepas tu sambung hak lokal tu. Baiki semula. Salah pasal belok itu, baiki semula. Lepas tu tapung kod tepi kan konkret lah. Konkret bagian kiri kanan kan, ada luah kat tu. Luah dia tu. Seruk ada sampai ke belakang bawah tu lah. Tutup habis dah. Lepas tu got tu clear belakang situ tu. Balik lepas siap tu makan biasa, makan nasi sana lah. Makan nasi rumah dia tu, makan nasi lah. Makan tengah hari sana lah. Lepas tu siap kerja dah pukul 1.50. Makan nasi sekejap. 2 suku siap. Setelah makan nasi 2 suku, saya terus balik ke sini lah. 2 suku tu relax, klik dulu dah. Relax. Pukul 3 tu mandi, terus maya Zuhur. Lepas tu terlelak sekejap, tertidur pula lah. Paman asal tidur sekejap, bangun sekejapnya. Sebenarnya asal ni 4.10. Asal ni 4.10 kerja. Mana orang balik kerja balik dah tahu. Asal 4.10. Lepas tu pukul 9 tadi maya mandi semaya asal. Lepas sudah semaya asal tu relax sekejap dia main edit video apa semua tu. Terus buat video ni. Lepas tu terus buat video ni lah. Pukul 9.13 ni terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.